Tuan-puan, kalau beli 10 gram dengan 1 kilo emas, yang mana lebih untung? Jawapannya bergantung kepada pergerakan harga dan harga beli serta jual. Tapi dari segi jumlah ringgit, pemilik gram yang lebih besar akan mengalami perubahan nilai yang lebih besar apabila harga bergerak. Contohnya sangat mudah. Kalau keuntungan bersih selepas mengambil kira harga beli dan harga jual ialah RM200 bagi setiap gram, orang yang ada 10 gram mendapat RM2,000. Tapi orang yang mempunyai 1000 gram iaitu 1 kilo, jumlah boleh menjadi RM200,000. Sebab itu kalau tuan-puan seorang big buyer, jangan hanya fokus kepada berapa ringgit harga emas hari ini. Fokus juga kepada matlamat mengumpul gram untuk jangka masa panjang. Nak saya bantu susunkan strategi kumpul 100 gram sehingga 1 kilo mengikut kemampuan tuan-puan? Tuan-puan boleh isi borang set up di bawah ini. Saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya. Semoga bermanfaat.